Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Taha Edugen Show. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada game kali ini kita akan bermain game yang bertemakan dengan puasa. Korang tak sabar ke nak main? Tak sabar. Okey, jom. Soalan yang pertama. Apakah hukum berpuasa di bulan Ramadan? Macam susah. Wajib. Soalan yang kedua. Apakah hukum berpuasa pada hari raya Aidilfitri dan Aidiladha? Jauhnya. Soalan yang ketiga, apakah hukum berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Okey, saya ulang balik soalan. Apakah hukum berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Okey, betul. Soalan yang keempat. Apakah hukum berpuasa bagi orang musafir? Betul. Soalan yang kelima. Apakah hukum berpuasa pada hari Arafah bagi bukan jemaah haji? Betul. Soalan yang ke-6. Apakah hukum berpuasa Isnin dan Khamis? Betul. Soalan yang seterusnya. Apakah hukum berpuasa bagi wanita haid dan nifas? Betul. Apakah hukum berpuasa pada hari Syak iaitu 30 Syakban? Betul. Good job. Soalan yang seterusnya. Apakah hukum berbuka puasa dengan sengaja tanpa uzur? Betul. Soalan akhir. Apakah hukum berpuasa nazar? Salah ni senang wajib Betul. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Okey, itu sahaja game kita pada kali ini. Kalau korang nak game yang lebih seronok, korang kena stay tune untuk episod yang seterusnya. Selahkan kepintaran, luaskan pengetahuan.